yang di-Ketua Dewan Undangan Negeri Perak yang berbahagia. Menteri yang kita kasihi ini dapat bersama-sama dengan kita di negeri Perak, berada bersama-sama dengan kita pada pagi ini adalah merupakan cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dalam konteks negeri Perak, kita ada RTC yang terletak di Simpang Pulai dan satu lagi yang dipanggil UTC, Urban Transformation Center, yang ada ini merupakan salah satu daripada UTC yang terbesar sekali di negara kita. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Wujudkan satu sistem perkhidmatan kerajaan yang baik dan efisien, maka rakyat sudah tentu tidak akan merasakan, walaupun pendapatan mereka bertambah, tak mungkin rakyat akan merasakan tahap kepuasan dan tahap kesejahteraan yang tinggi walaupun pendapatan mereka terus bertambah. Sebab itulah kita mempunyai model pembangunan yang unik. Di samping itu, kita juga melihat perkembangan di negara-negara lain. Ada beberapa kategori negara. Yang pertama, ada kategori negara di mana kadar pendapatan negara itu tinggi, tetapi kadar cukai negara itu pun tinggi. Ada negara seperti mana yang sedang kita perjuangkan, ialah ke arah sebuah negara di mana pendapatan kita semakin meningkat, tetapi kadar cukai kita berada di tahap yang rendah, malah pada jangka panjang dan sederhana dapat dikurangkan oleh kerajaan. Dalam bahasa Inggeris, kategori yang pertama ialah high income nation but high taxation. Yang kedua ialah high income nation but low taxation. Malaysia memilih high income and low taxation nation. Kategori yang ketiga tak payahlah kita bicara, iaitu low income nation. Dan kalau high taxation, low taxation tapi low income, itu kategori yang tak masuk dalam perkiraan kita. Kita buat perbandingan dalam dua kategori saja. Negara Perancis umpamanya, pendapatannya tinggi, tapi cukai yang paling maksima telah pun dinaikkan kepada 75%. Berarti bahawa daripada setiap dolar pada tahap tertentu 75 sen terpaksa dibayar kepada kerajaan. Kalau negara itu negara pendapatan tinggi, sudah tentu ramai rakyat di Perancis yang merasakan UTC Perak. Dan dengan ini mengisytiharkan pusat transformasi bandar UTC Perak dilancar dengan resminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.